Okey. Morning. Okey tak? Okey. Okey, sekejap saya nak ambil darah sikit Sekejap je, tak lama pun. Tak sakit pun. Okey. Ni kalau tetap beritahu tau. Okey. Sekejap. Dr. Aish, patient dah sakit ni. Berapa kali nak puncture dia? Sikit lagi. Alright. Let's buka. Buka dulu. Cotton. Serius lah kita kena cuci toilet. Cleaner mana? Kena bercat ke apa? Tak ada. Hari ni, korang semua kena cuci tandas. Mika, Baha dan Oya, cuci tandas lelaki. Japo, Umay dan Ishak, cuci tandas perempuan. Anita, Syam dan Mila dan Haikal kena bersihkan taman. Jadi korang bertiga kena pergi taman sekarang sebab saya dah suruh Haikal tunggu di taman. Jap. Asal dia orang kena bersihkan taman yang kita orang kena cuci tandas? Adil ke kat situ? Sekarang ni saya fancy ke awak fancy? Saya dah buat keputusan, awak semua kena ikutlah arahan saya. Dah sekarang ni ambil peralatan ni semua pergi cuci tandas sekarang. Cepatlah, tunggu apa lagi? Cepat ambil, cuci tandas sekarang. Semua ni ke? Semua ni pergi. Anita pergi taman jumpa Haikal kat sana. Kau nak apa tak? Aku geramlah dengan Dr. Erin tu. Tak apa, aku nak tengok berapa lama dia boleh hidup dengan perangai sombong dia tu. Kau tahu tak, kita ni nurse ibarat kaki dan tangan dia tau. Kalau kita ni tak ada, aku rasa tak sempurna tugas dia tau. Ish, biarlah dia kak. Nanti kalau dia terkiak-kiak nak buat kerja, jangan harap dia tolong dia. Baru je doktor dah belagak. Sombong je. Geram betul. Kak. Kesiannya dekat Oya. Dah kena cuci tandas. Tapi nak buat macam mana kan? Dah kita semua kena denda. Inilah adab. Alah, nama pun denda. Mana ada yang best? Si Oya tu duduk dalam tandas, bolehlah dia main air. Kita ni duduk tengah panas. Mainlah panas. Ku menduga kau berlalu pergi, tinggalkan sebuah mimpi dan janji. Ku terima surat dan takdir, tinggalkan aku sendiri, hidup dalam mati. Kamu mau kerja? Aku terluka kau berlalu pergi. Please. Mama tolonglah. Pujuk Mama. Adik tak nak buat jurawat. Bagi adik masa untuk berfikir. Dik, adik dengar sini. Mama, dia betul-betul kecewa sangat dekat adik. Bila adik berhenti daripada law tu. Tahu tak, Mama punya bangga. Dia cerita kat jiran-jiran tu, anak saya nanti akan jadi lawyer tak lama lagi. Tiba adik berhenti macam tu aja sebab kena lelaki.
Sampai bila dia nak berkurung diri macam tu? Terus terang, Mama masa tu memang marah. Tapi Alhamdulillah lah, sebab sekarang ni nampak sangat Mama macam nak berbaik dengan adik. Okey, adik faham. Tapi Bapa bukan jururawat. Itulah Bapa pun terkejut juga kan. Tiba-tiba ke jururang dia. Tahu pun. Tapi nak macam mana dia itu kena Mama. Setahun lebih lah dia tak buat apa-apa kan. Apa kata kali ni ikut cakap dia. Tak, dengar sini. Mama sanggup tahu keluar duit simpanan dia untuk dia belajar nursing ni. Dah daftar dah sayang. Tak nak. Adik tak nak. Adik tak nak nursing. Baba tolong. Please. Please. Adik tak nak. Baba tak boleh nak tolong dah. Nanti Baba tolong, nanti Baba yang kena. Mama ambil duit, popek, bingit lah. Dengar sini. Sayang Baba tak? Buat tu Baba, ya. Baba asyik fikir kecewa Mama je. Kecewa adik. Aku mendekat kebayamu pergi, tinggalkan semua mimpi dan janji. Aduh. Mai? Okey tak tu? Nak Abang Japo tolong? Boleh juga sebab sakit pinggang lah berus lantai ni. Tolong Abang Japo. Boleh sangat. Dah, tak payah nak jual minyak dekat sini lah. Nanti lagi lama kita kat sini nanti, Kang. Yelah. Sibuklah kau ni. Abang Japo, tumpah lalu. Hey, are you about to sleep? Ni, I bought you coffee, your favorite buns. How's your day? Well, I diberi beberapa kata untuk jaga, so stres lah. Aish, boleh tak you jangan manja sangat? Like every day you kena complain. Ni tanggungjawab kita tau. Yeah, I know, but please don't be like my mom, kuat baby, okay? Me? Macam your mom kuat bebel? No. Anyway, I nak pergi lab. So maybe I'll see you later. Dah settle ke belum? Dah, tunggu sini ni ingat nak berehat sekejap. I macam tahu je ada bidadari cantik yang akan hantarkan air sedap ni untuk I. You're welcome. Anyway, see you later. See you. Thank you. Welcome. Ayah, waduh! Sakitlah. Kau ni masalah betul lah. Memang nak kena tau mamat ni. Sorry baby. Aku yang buat, aku tak sengaja. Susah aku simbah je. Engkau ke Mika? Kau tahu tak ni semua ni bahaya ni? Buatnya kalau aku terjatuh tadi terhantuk kepala aku dulu. Habis lirik lagu semua aku dah tak ingat dah. Sorry. Woi! Mamat. Apa masalah engkau Kau ingat engkau tinggi, engkau besar, aku takut dengan engkau lah. Memang taklah aku takut dengan engkau. Kau tahu tak? Bapa aku dah bagi ilmu cukup dah dekat aku untuk layan orang perangai macam kau ni. Sekarang ni apa benda masalah dia ni? Mood aku tengah elok, dia saja tak bagi datang. Aku marah kenapa? Woi! Ketik! Apa masalah engkau
Aku Jiro saya tak sengaja nak bagi kau jatuh. Faham tak sekarang ni? Ha? Yang kau tu ada mata, lain kali guna mata. Bukan guna lutut. Kau ni bodoh ke apa? Bodoh kau panggil aku? Hei, kau ni memang nak... Kau ni dah lah katik. Lepas tu tak payah nak gangster. Kau tahu tak? Kau dah macam Smurf aku tengok kau. Perangai kan? Ha? Apa? Sudah. Kami perangai macam ayam sabung tau. Kita ni, dengar sini dua-dua ni, student nursing, kena apa? Profesional. Ini bergaduh. Tapi kau panggil apa tadi? Smurf. Saya tengok. Memang ada kan? Terkuat aku gelak. Jangan marah. Smurf nanti. Oh my God! Puas hati. Apa kau nak buat? Cepat Mika. Tunjukkan kejantanan kau. Apa? Nak gaduh? Kau ini dia datang. Dia tak hebat tak berani ya. Aku pun nak join. Ambil kau. Patut sapu kau. Aku tolong kau. Ambil kau. Ada apa ni? Ada pasti ke apa ni? Dengar sini baik-baik Kalau aku pergi kepala ni jatuh sampai ke lantai, apa cerita? Bagus lah. Biar elok sikit perangai kau. Sebelum ni perangai kau tak elok kan? Tak ada. Kali ni I support Ratu Mika. Kalau betul lah kena kat kepala kita orang tadi. Pening tau. Kan betul tak sis? Betul. Jom kita kena kali lagi. Mana cakap habis? Dia jangan free kau juga. Sabun. Apa korang buat dengan sabun banyak macam ni? Parti buih ke apa? Ni start parti gue ni. Salahkan kita. Allah, banyak jadi mulung kau. Kau punya otak ni kat lutut tu tak lantai. Kau ni salah tahu tak? Biar tak bandir. Sintai. Kita nak salah kita. Termenung apa tu? Sis Jen, Sampai air dah penuh pun tak perasan. tak ada apalah Sis Jen. Semalam pasien saya budak lagi. Kaki dengan tangan dia melecur. Dia masuk dapur, lepas tu kuali dia terbalik, minyak tersimbar dekat dia. Nasib baik tak kena muka. Tukar topik nampak? Tak adalah Sis Jen, sungguh. Kesian budak tu bila teringat kat dia. Betul saya ada Sis Jen. Sis Jen ada manja-manjakan saya. Kan? Sis ni dah macam kakak kandung dah. Jadi kalau ada apa-apa dekat dalam hati tu, luahkan. Sebab dekat ward ni, sis seorang je yang tak berperasaan. So, kalau ada apa-apa nak cerita. Kongsi je. Nak cerita tak? Okey, tak apa. Kalau tak nak, Sis Jen. Terima kasih. Sama-sama. Sis Jen. Dah lah. Bye. Sis Jen. Luka kat luar boleh nampak, boleh ubat. Luka kat dalam tak boleh nampak. Macam mana nak ubat? Bosannya hidup macam ni. Dalam Japur tu tak ada. Aku tak tahu nak ikut siapa sekarang ni. Hai. Awak seorang je? Ya. Yang ni untuk awak. Awak makanlah.
Saya nak minta maaf tau pasal hari itu. Saya ingat awak main-main je kakak. Saya okey. Saya harap awak tak ambil hati So, awak maafkan saya? Ya. Bye. Jumpa nanti Dia syok kat aku ke? Cepat sikit. Apa tergegeh ni jalitik? Mika. Awak buat apa ni? Ini bukan jalitik. Ini lompat katak. Jalitik betul-betul lah. Apa susah sangat jalitik? Dah, berhentilah. Aku nak tanya ni. Korang tahu tak, kenapa aku suruh korang semua jalitik? Sebab jangan bagi banyak alasan. Jangan saling tuduh-menuduh. Jangan malas. Orang suruh tu cuci tandas, yang korang main-main, mengelak, curi tulang. Kenapa? Pandang. Tengok orang tak puas hati ke? Abang tahu tak apa yang abang buat sekarang ni? Membuli. Faham tak buli tu apa? Dan buli tu sebenarnya salah tau. Jatuh bawah kanun kesusahan. Dalam akta undang-undang. Akta apa? Awak tahu tak? Dekat Malaysia ni tak ada akta yang khusus untuk kes buli. Awak jangan nak menipu Apa pula saya menipu? Abang facilitator je. Apa yang abang tahu? Bukannya lawyer pun. Abang, benda ni membuli ni ada dalam bawah undang-undang. Abang tak tahu kan? Abang tak tahu kan? Tak faham kan? Saya ulang lagi sekali. Bawah akta undang-undang. Tak tahu? Diam. Yang penting saya ni tak suka membuli. Faham tak? Dan kau, orang suruh jalan nitik lah. Bukan jalan macam kata pu. Oya, bagaimana? Sekuati je dia keluar. Dah, korang boleh bersurai dah. Susah betul lah jadi orang handsome ni. Kakak Pesi pun kakak Pesi lah. Takkan ada syok kat aku. Buta ke apa? Lain kali tengoklah. Lando. Pian. Kau pun belajar kat sini? Apa buat kat sini? Aku belajar kat sini lah. Jangan dekat. Hei. Kau nak lari mana? Nanti kau akan jumpa aku juga. Alah dia orang tu. Gaduh ke apa? Sakit kaki aku tau. Jalan nitik bagai kena buat. Ini ke apa yang mama dengan baba kata terbaik untuk aku? Baiklah sangat. Apa? Aku akan cari jalan buat daripada sini. Aduh. Kenapa spek aku boleh tinggal kat tandas tu? Macam mana orang macam Ladu tu boleh masuk nurse? Kalau macam tu, habis pesakit mati tu.
Takkan aku nak biar daripada sekolah sampai kolej aku nak kena beli. Ini tak boleh sedih. Apa salah aku? Kenapa buat aku macam ni? Apa pakai aku? Kejap. Pakai aku. Kesiannya you. Jaga. Rambut beradu. Ambil. Bagilah. Kesian dia aku. Alah, mengadalah kau. Buta pun aku je. Kau nampak? Nampak kan? Tolong. Nak pergi mana? Tangkap. Kenapa buat aku begini? Mau inspektor banyak kali dah, betul tak? Inspektor mahal. Kesiannya dia. Inspektor mahal. Tak apa, nanti aku beritahu apa kau. Hei. Malah nasib kau. Hei, kalau aku jadi kau, baik aku mati. Hei, kau tak ada. Aku nak kasih dia heads up. Oi! Apa kau buat? Dia lagi. Belum. Jangan biarkan orang lain buli kita. Takkan saya nak lawan balik? Kalau saya lawan balik, maksudnya saya sama je lah dengan mereka. Tak ada beza. Lagi pun dia kuat. Saya takut. Kekerasan tak semestinya kita kena guna kekerasan. Kekerasan lawannya kelembutan. Aku akan pastikan aku takkan kena buli lagi. Never! Lado, jangan pukul Lado. Tolong, Lado. Awak okey tak ni? Saya okey. Tak ada. Saya nak pulangkan cermin mata awak tadi. Tercicir. Awak, betul ni awak okey? Kenapa tadi macam terkejut sangat bila saya datang? Saya okey. Tak ada masalah pun. Saya okey. Yang ni untuk belangku ungu, yang ni untuk kepulan kuning. Awak panggil semua ahli kepulan kamu untuk turun minum pagi. Nanti makan tengah hari macam biasa semua berkumpul kat kantin. Okey. Lepas tu sambung settlekan mana yang belum siap. Baik. Okey. Oh ya. Kawan-kawan awak yang lain mana? Yang cuci tandas sama-sama tu? Tadi saya lalu kat tandas tak ada. Tu. Tandas lelaki tu belum siap cuci lagi tau. Sabun buih bersepah kat sana. Korang. Ya Allah, apa benda ni? Japo. Mana dia? Oh ya. Tak ada pula. Mana ada orang ni? Ya Allah, apa benda ni? Bersepah macam ni. Mana ada orang? Entah. Jangan-jangan diorang curi tulang. Diorang menyelat. Orang nak kena tau. Jom. Wish. Habis lah tersepak semua benda. Ya Allah. Mungkin diorang dipanggil untuk buat tugasan lain kot. Sebab tu tak ada. Kalau kena panggil buat benda lain tak apa. Jangan diorang pula nak elak daripada buat kerja. Silap-silap semua kena jalan nitik Hah? Aduh, sakitnya badan-badan aku. Ni kau lah ni Mika. Main buih sabun macam budak-budak. Aku pula yang kena. Engkau tu lah melalak tak tu pasal. Lain kali tengok bawah lah. Kita tengah bersihkan tandas. Apa yang jadi sebenarnya ni? Weh, tak pasal-pasal aku pun kena tau. Kenapa ni?
Ni tunjuk aku. Ni lah. Punca. Tak habis-habis nak backup si Smurf tu. Kenapa? Kan semua dah berdapat. Hello. Kalau tak kerana engkau duk main buih sabun tu, aku tak tergolek tau. Kita semua ni tak kena denda buat benda bodoh tadi tu, ha. Aduh, sakit balik. Time garam dia terus sakit. Japu, tolong sapukan minyak gamat. Jijik lah aku. Kau Sofian lah. Jijik. Ya. Beberapa lagi lah kot. Habis tu, tak ada yang ni. Oh ya. Oh ya. Sini. Wait. Aku tak sukong sentuh aku. Apa masalah kau? Cakap je lah. Kau ni, cuba guna tone yang elok sikit dengan aku. Aku dah samakan kau tau. Ha? Kalau ikut hati aku terus terang je kat Faisy cakap kau memang nak larikan diri. Memang hilang kau mana-mana. Nak? Sombong. Nah, ni makanan kau. Kau kena makan sampai habis. Kalau tidak, aku habiskan. Tapi betul lah tadi tu, ya. Memang Faisy cari kau. Itu pun nasib baik Umay ni, dia cuba selamatkan keadaan. Kalau Faisy dapat tahu kau curi tulang, habis kita semua ni kena denda. Jalan itik, tahu tak? Oh, ya. Dan dalam masa yang sama, dia selamatkan aku juga tau. Kau bayangkan lah. Orang yang badan besar macam aku ni, nak kena denda jalan itik tu. Nanti kalau aku lambat, semua orang lambat. Kau menyusahkan, kita kan satu pasukan. Apa nama? Umay. Oh my god, Umay, thank you so much. Kau selamatkan aku sebab kalau tak ada kau kan nanti aku kena denda jalan itik. Thank you. Walaupun aku tak nampak keikhlasan dekat situ, tapi aku nampak progres. Dan dengan progres ni, aku akan bagi tahu Ica. Jadi macam good news lah kan, betul tak? Kan? Tapi dia punya, hey, thank you tu. Ikhlas lah, sakit. Ya, tak apa. Terima kasih, selamatkan kita orang. Dah sampai. Okey. Kan penat hari ni. Perut pun dah lapar, barang semua dah beli. Hari ni sis nak masak lemak udang, sambal belacan, lepas tu goreng ayam tap cheese lah Aiwan. Wow. Suka. Mesti Aiman suka kan? Aunty Jenab nak masak ayam tap cheese goreng. Aunty Jenab, Aunty Jen. Dah jom Aiman masak jom. Jom, mestilah suka. Aunty Jen kalau masak, Aiman tu jadi budak besar tau, kan? This is the time you need to make full use of your tagging weeks, right? Gunakan masa ni untuk belajar sebanyak mungkin from your seniors and specialists. Regarding? Regarding, medical procedures, what forms to use, types of examinations, learning how to clock patients' history by taking proper notes, and how to present it. Force yourself to study medical emergencies because this is a very important period for you to build your skills and confidence to be a good doctor, right? Sorry. Study what again, doctor? Look, save this word in your head and heart. From now onwards, you need to be focused, and focused. Right? Good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, doktor. Macam mana, okey ke? Macam ni, doktor. Dia bukan faham pun. Tahu ni nak menangis saja. Dah berhenti menangis ni, lega sikit hati saya. Biasalah, budak-budak kan. Tapi saya nak tanya Encik, Encik ada letak kopi ke bahagian melecur tu?
arwah mak saya cakap, kalau lecur ni... Lain kali jangan letak kopi. Okay, jangan letak kopi. Ada juga yang letak minyak gamat lah, letak tepung lah. Jangan, nanti tambah lagi teruk. Apa yang Encik perlu buat lain kali, jauhkan semua sumber bahaya. Kedua, kalau ada benda-benda yang mengganggu, contohnya gelang ke, baju ke, pampers ke, tanggalkan. Dan yang ketiga, paling penting, tempat yang melecur tu, alirkan air pipe selama 20 minit. Kalau melecur teruk, duduk je bawah air pancutan tu. Okay, jangan letak kopi. Malah doktor, saya tak tahu. Kadang ni dah terbiasa dengan petua-petua lama ni. Tak apalah. Dia baru tidur kan? Oh, tidur. Aduh, sakitnya badan aku. Panasnya demam ni. Mesti sebab terkejut ataupun sebab jalan itik tadi. Aduh. Bah, okey tak? Jago. Awak dengan Bah? Itulah. Aku rasa ni Bahar tak sesuai lah dengan dia. Baby sesuai. Penat sikit, dah nak demam. Sikit kau cakap. Kau tahu tak, pagi tadi aku siap jatuh dalam toilet tau. Sebab siapa? Ni, sebab mamat selenga atas ni. Mana? Kau salahkan aku pula. Ni sebab semua kau percaya cakap si semua tu kenapa mana kau? Sesuai lah. Seorang sengal, seorang selenga. Padan. Itulah. Aku rasa Baharudin ni memang tak sesuai dengan kau. Lepas ni, kita orang semua akan panggil kau baby. Lagi sesuai dengan kau. Kalau baby, aku suka. Tapi, asalkan jangan kau panggil aku nama pelik-pelik tau. Hai baby. Baby ya? Baby sayang. Boleh tak kalau kau tolong jemurkan towel aku ni mana kau? Ucap misi saya ada misi. Jemur sendiri. Mencari teman di sisi. Mungkinkah dia ada di sini? Bolehkah tolong carikan saya? Oh, misi terasa Kita dah ada? Dah. Jom, kita minum sama-sama. Okey. Nah. Terima kasih. Sama. Esok shift pagi kan? Sis. Yang merasa yang nak bawa Aiman jumpa mak lah. Betul ni? Yam, dah ready dah? Fizikal, mental semua? Yam lupa ke? Dah 6 tahun tau. 6 tahun kena halau. Tak, sis bukan apa. Sis tak nak nanti ada benda-benda yang tak elok jadi dekat depan mata Aiman. Kesian Aiman tu. Tak apa macam ni. Yam je balik dulu sendiri. Nanti kalau semua dah okey, baru bawa si Aiman tu sekali. Ya, yang risau tu juga. Takut mak tak terima Aiman. Kesian kat Aiman tu. Bukannya salah dia. Dia tak tahu apa-apa pun. Yam kena doa banyak-banyak. InsyaAllah. Mana tahu terbuka hati Mak Yam tu. Ni, duit pengasuh dah bayar? Dah. Siapa bayar? Yam ke dia? Betul lah kalau dia yang nak bayar. Sis. Yang betul-betul rindu kat mak lah. Kalau rindu, call lah. Cuba call. Diorang ni, kalau aku yang tak cuci, sampai kesudah foto macam ni.
Di mana tu macam ni? Apa ni? Bahagia tu. Dia begitu. Aku tak cuy. Baik. Jangan sebut macam tu. Itu. Bukan tak cuy. Itu. Takut. Asal ni? Apa Syuk? Ni. Asal di sini tu? Tak sabarlah saya jadi ketua keluarga awak. Mai. Apa? Mai. Apa? Mana pergi budak teddy bear ni? Cak, kau boleh tak bawa bertenang? Ha? Tarik nafas dalam. Bertenang boleh? Taklah, tadi baru aku nampak dia dekat sini. Lepas tiba-tiba dah tak ada dah. Dia pergi mana? Dia dah keluar lah. Takut kena denda. Dia cepat-cepatlah siap. Okey. Tak. Yang kau ni dengan maskara bagai ni nak pergi mana? Lagi fashion show? Cak, macam inilah. Hidup ni kan, kita kena sentiasa nampak presentable. Kena sentiasa cantik. Kau tengok aku buat catwalk, Nak belajar tak? Kaki kanan dulu, Okey. Jalan. 1, 2, 3. Pose. So, kau pusing. Kau pusing lagi. Kau pusing. Kau tak ikut kan? Kau ni student teruk lah. Kau macam tu je pusing je. Tak. Sekarang ni, aku ni salah kos ke apa, Apa? Kita ni nursing student, bukan Gigi Hadid. Okey. Itu set income aku. Dah lah. Emosi. Nurse, awak okey tadi? Saya okey. Betul ni? Betul. Saya prepare je. Hati-hati ya. Terima kasih. Apa lagi? Okey. Settle. Okey. Engkau tu besar sangatlah. Susah aku nak bawa tau. Minta maaf tak boleh nak ajak sekali tau. Okey. Ya. 1, 2, 3. Bye. Roya.